dunia ni memang tempat untuk diuji. Bukanlah saya yang bercakap ni maksudnya tenang dan tak ada ujian. Sama, diuji dengan benda yang sama. Ada keluarga, ada sekolah, ada keuangan. Cuma jatuh itu tidak lama. Rupanya Rasulullah sendiri duduk. Nabi sendiri terduduk dengan ujian. Sehingga Nabi kata, wahai Allah, kalau semua ujian berat ini tidak melibatkan kemurkaanmu, maka aku tidak peduli. Ujilah aku. Meninggal anak-anakku 6 orang, anak Rasulullah. Orang kampung aku baling batu, mengusir aku, sehelai sepinggang. Nabi kata, ujilah. Selama mana engkau tidak murka dengan aku. Maka yang itulah konsep yang sama yang kita pegang. Ini tempatnya. Cuma apabila Nabi terduduk itu, Nabi selalu kembali kepada Allah dengan munajat, dengan mengadu. Jangan sekali-kali mengadu dengan manusia kerana Allah begitu cemburu. Allah begitu cemburu apabila orang pertama yang kita telefon adalah makhluk. Telefon beritahu kat pasangan, beritahu kat mak kan, untuk mak berkongsi. Maka Allah sangat suka untuk yang pertama dikongsikan masalah itu ialah Allah SWT sendiri.